panas membara. Dia berdiri dalam sengsara, tangan terikat, tubuh terluka, namun imannya tetap menyala. Mereka cuba mematahkan jiwa dengan ancaman dan kata nista, namun hatinya tetap percaya. Allah sentiasa bersamanya. Mereka berkata dengan angkuh, mahukah bebas dari hukuman? Dia menjawab dengan teguh, tanpa ragu dan ketakutan. Khubayb, teguh imanmu, walau maut menantimu. Khubayb, kuat hatimu, cinta Nabi lebih dari nyawamu. Walau dunia melawanmu, engkau tetap setia. Syahid jadi janji Tuhan buat jiwa yang percaya. Saat tiba hukuman terakhir, dia memohon dengan tenang, izinkan aku solat dahulu 2 rakaat sebelum ku pulang. Dia berdiri menghadap Tuhan di tengah musuh yang memandang. Sujud terakhir penuh harapan, air mata jatuh ke bumi gersang. 2 rakaat menjadi saksi, bukan mati yang ditakuti. Doa binasa di hujung hela, buat yang zalim dan yang membiarkan sahaja. Khubayb, teguh imanmu, walau maut menantimu. Khubayb, kuat hatimu, cinta Nabi lebih dari nyawamu. Walau dunia melawanmu, engkau tetap setia. Syahid jadi janji Tuhan buat jiwa yang percaya. Ya Allah, kuatkan hati kami seperti teguhnya iman ini. Jika diuji seperti dia, jangan biar kami berpaling darimu.